Kena petik cepat-cepat lah. Ni biar tunggu dia merah dulu kat luar. Ni. Banyak lah. Nampai? Tak banyak macam dulu. Oh, ada yang kecil-kecil? Ada lah tu bang, banyak ah. Oh, ni boleh buat rojak korang. Bye. Lima. Banyak. Itu tak bungkus kenapa? Biar besar lo. Cili ada? Oi, John, kau masuk dalam tu, John. Yang ni, pokok ni, katanya ada buah. Ini buah ni. Ada buah? Ini buah. Ni jamu ni juga? Jamu ni juga. Ini buah dia ni. Buah dia. Hah? Itu bukan nak mati? Bukan, ni buah. Oh. Jadi buah. Ini bunganya. Bunganya. Baru letak baja tadi ni. Tu cili ada merah-merah tu. Dia ambil. Bendi? Nak ambil bendi? Pegang dulu. Pasal. Ni ada merah lah bang. Ni banyak korang buah. Ni dah masuk ni dah 3 kali ambil mah. 3 kali ambil. John. 3 kali ada eh? Hari-hari? Hari-hari ada. Masya-Allah. Rezeki. Bunga dia tengok cantik. Mana lagi? Bawah satu lagi. Kalau besar pun tak ni bang. Pokok besar. Ini pokok kecil. Okey. Tengok buah putih. Matahari terik sikit pagi ni. Okey, kita cari yang besar-besar sikit. Satu. Tengok kawan. Montok-montok. Kenapa tak panjang? Yang buahnya kurus-kurus. Ini ikut yang perempuannya.
Yang perempuannya. Yang cantik. Hanya itu. Tengok. Mungkin dia tak boleh nak tembus bawah kot. Dah, memang dia ke atas. Ha? Ke atas. Baik. Okey. Udang kering sekejap. Buanglah dia punya daun tu bang. Pun masukkan Buahnya. buah ni. Lah. Ambil lobak pun nak buat video ni. Okey kawan-kawan. Ni tadi rojak. Rojak jambu. Dah tinggal sikit baru teringat nak rakam. Ni tadi saya ada buat rojak. Gulanya pun penuh tadi ni jambunya. Dah tinggal sikit. Sarapan ni je lah kita orang hari ni. Okey kawan-kawan. Sedap ni rojak ni. Pedas. Tapi ni saya tak pakai kacang. Bumbu rojak ni. Nantilah kalau next time kita buat video buat bumbu rojak ni. Okey. Assalamualaikum dan hai kawan-kawan. Jumpa lagi dalam channel YouTube Afifah Daily Vlog. Okey kawan-kawan. Kawan-kawan apa khabar semuanya? Saya harap kawan-kawan semua sihat dan bahagia selalu. Amin. Okey, hari ni setelah seminggu ke 2 minggu saya tak upload video, tak buat video. Habiskan stok video yang lama. Okey, saya kembali lagi. Okey, terima kasih pada kawan-kawan yang sudi klik channel ni. Okey, pada kawan-kawan yang baru, channel saya ni tentang aktiviti harian saya. Aktiviti biasa je korang, tak berapa menarik pun, tapi saya harap dapat memberi manfaat pada kawan-kawan semua. Okey, jom. Ni tak tahu nak makan lepas maghrib ke malam ke. Sekarang ni petang, dah siap solat asar. Saya nak masak dulu. Okey, cadangannya saya nak buat mihun. Saya dah masak nasi tadi. Saya nak buat lauk sawi ni. Tengok sawi ada banyak kat kebun, sawi bunga ni. Saya nak campur dengan mihun sikit, nak buat mihun goreng. Okey, sebelum tu saya nak buat sambal ikan bilis. Ni semua bahan-bahan saya campur tadi. Dah siap cuci semua. Sekarang saya nak ambil bahan untuk sambal tomato. Okey. Kita masak sambal dia dulu. Bawang 1 biji setengah je. Cili ni tengah banyak panen dekat kebun tepi tu, tepi kedai. Banyak sangat cili merah-merah. Saya bekukan ni korang. Bawang putih halia sikit. Okey, ni sambal ni. Kita blend dulu. Okey. Minyak dah panas sekarang. Masuk cili yang kita dah blender tadi. Kita buat sambal tumis je. Sementara tu nak siapkan ni bahan untuk mihun goreng. Mihun goreng simple je korang, ringkas-ringkas je. Ni saya dah cuci tadi semua ni. Okey, ada bawang. Jap.
bawang, tomato. Blend je, malah nak tumbuk. Biar cepat korang. Yang putih, yang cili ni saya nak potong-potong je nanti. Bawang putih ni ada lada putih sedikit. Alah, buah keras habis pula ni. Lada putih. Saya guna mihun dia sikit je sebab nak makan dengan nasi kan. Saya buat setengah bungkus dalam 250 gram lah, tak sampai. Ni saya letak bawang udang geragau sikit bagi perasa. Saya cuci dulu Okey, masukkan semuanya. Kita blend. Ini bahan-bahan ni semua. Okay. Bismillah. Okey, siap telur mata sapinya. Tumis dulu bumbu untuk masak mihun goreng ni. Ni saya nak masukkan dalam mihun nanti korang. Cili sekarang mahal. Saya petik cili setakat ni dekat kebun. Sekali petik tu kalau timbang dalam RM7.5. Adalah dah 4 kali petik dah. Banyak tu. Semua saya bekukan. Saya tunggu merah, lepas tu baru petik. Okey. Ni sambal tumis tadi, saya masukkan gula sikit. Biar dia tak terpecik-pecik. Kita masukkan garam secukupnya Okey, yang belah sana tu untuk mihun goreng ni saya masukkan garam juga sikit. Jadi kita rasa lagi. Sos tiram sedikit. Sos cili sedikit. Ni tak ada perencah-perencah korang. Ni hanya untuk nak lakukan sayur je. Chili flake. Saya tengok dulu keras tak. Kok keras batangnya ni. Sekejap. Keras. Keras sikit batangnya. Kita buang sikit. Cili tadi dah campur semua sini. Kita masukkan mihun. Sayur. Cili tadi semua. Tutup. Mihun goreng simple je. Jangan lupa dirasa. Tak apalah, masin sikit tak apa.
Nak makan dengan nasi kan. So, bilis, ada yang panggil bilis nasi korang. Ikan bilis dari Medan, sepupu saya bagi. Hari tu masa yang makcik-makcik saya datang tu, video yang lepas. Teri Medan dipanggil. Kalau kat sini mahal ni. Ke sana pun mahal juga kot. Serendam dulu, jangan masin sangat Tumbuk ni je. Sambal pun dah kering tu. Tumbuk kasar je. Sambal lah. Say hello to kawan-kawan. Apa dia kawan rezeki ni kan. Dia rezeki. Ni baru budak baru start sekolah Sambal bilis je. Bilis tumbuk. Gimana? Tadi, pagi tadi? Banyak lagi. Air dah ganti dah. Tidur. Penat dia kejar tu tadi. Dia kejar kucing lain. Saya masukkan ni korang. Ikan bilis tadi. Masuk je semua. Ni saya tak goreng. Memang saya tak nak goreng. Dah cuba sekali, sedap. Okey, macam ni lah korang ikan bilis. Okey, kita tumis lagi. Sedap ni. Kalau ada tempe lagi sedap. Duduk nampak Ni. Kat sini. Okey. Makan dengan nasi. Milu lah. minyak mana ni? Tu. Dah baru? Baru. Banyak minyak. Okey, tinggal sambal lagi. Lagi 10 minit. Ya. Pukul 7. Ha? Kawan ya. Apa dia? Lama ni. Elok dia. Hello. Biar je, simple je. Simple je. Okey. Macam rasa elok tak? Tutup dulu nanti melemau. Kurang masin. Sekarang senang pakai garam ni. Garam ni dia tak terlebih masin. Tapi kalau letak sekilo masin juga memang. Okay, ini dia dah siap. Mihun. Ini sambalnya tadi. Agak hangat-hangat sikit. Saya sibuk ke depan. Okay, itu tandanya. Kawan ni makan kawan ah. Lama tak jemput kawan nak makan Dah lama kita tak buat video. Lama kawan Dah 2 minggu lah. Habiskan stok yang lama dulu. Video lama. Okey kawan. Kena kerupuk pun sedap kawan. Lagi. Kena sambal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Walaupun sederhana tapi doa jangan putus lah. Betul. Lalu satu kawan. Okey kawan, bukan kawan Makan korang. Bismillah kawan, bismillah. Sedap ni. Hari ni menu simple je. Menu belum pergi belanja. Tak ada sayur-sayur hari ni Sayur ada masuk dalam mihun. Kita ambil kawan. Sawi tadi, masuk mihun semua. Bagi kita ambil sikit je. Okey, rasa macam buka puasa pula. Aura Ramadan tu macam dah sampai korang. Sanggup kawan.
Macam beras baru rasa dia. Dia nama tak terkenal ni kadang beras dia sedap. Bismillah. Tangan kau apa? Ha. Nak aku. Nak ni aku. Genteng dia sedap. Kereput nampak. Rokok. Sambalnya okey? Dah kan? Lagi 5 minit maghrib. Ah, 10. 7.25 ke? Bukan 20. Nanti nak bilang puasa 7.30. Tapi pokoknya kenapa layu? Nak mati ke apa? Cili yang tak ada, cili pedas saya ni. Cili api kampung. Oh ada sana abang tanam. Dah. Ni tukang aku berapa cukup ke? Cukup tak banyak pakai ni Tak. Selalu pakai cili cabai yang pedas itu. Alhamdulillah. Tak punya aku di sana. Ambil lagi. Dah. Terima kasih ya. Saya 2 orang aja makan. Dua orang pun saya simpan dalam beku. Tak ada rosak kan? Itu kangkung aku dah punya. Kangkung. Timun. Timun. Itu abang kreatif. Sawi. Saya nak masuk dalam tu tak berani. Kaca. Ada kaca. Dia aku tak ke sana ya, panas sih. Oh nak balik ni. Enggak, di gunung. Itu orangnya cukur kalau enggak ditungguin. Oh nak masuk dalam. Malu. Pemalu dia itu. Okey. Saya nak tengok. Makasih ya, Kak. Ya. Tadi tunggu Pak Somi nak petik ni cili-cili ni. Tak tahu pokok yang mana ada ulat ni korang. Sudah datang. Ni John. Nak apa ada ni? Ini ada. Pak Somi cakap ada pokok cili api kampung. Saya tak jumpa kat mana. Sini rupanya korang. Punyalah mencari sampai ke sana. Ni kat dalam ni. Dia belum masak lagi. Ini kalau kat Indonesia dipanggil cabai setan. Pedas. Tak. Kalau dah merah-merah baru boleh petik. Cili api kampung. Hari tu ada yang purple. Tak nampak lagi yang purple. Pak Somi ada orang. Saya masuk balik. Petik cili. Dah merah-merah. Ini yang kelima mah. Petik ni. Ya. Oh tak payah pakai gunting. Ya. Cili. Sikit je dia ambil tadi. Ya. Berani ke? Berani ke? Dia cakap, saya bukan banyak. Ambil yang kat dalam. Kat dalam ni. Sini. Sawi sekali ya? Sawi ni besar-besar ni. Nak buat apa? Ini. Tak ada ulat. Kalau lembik-lembik ada ulat. Semalam saya tengok dengan salak dan menjulang-julang. Salak. Nak hujan lah. 4 kali dapat RM7. RM28. Ni yang kelima. Rasa hari-hari je ada merah ni mah. Tak ada. Ulat. Ada sambal ikan bilis tu. Ni kalau tak makan tengah hari ni. Tak payah masak lagi, tinggal telur sayur je. Tadi saya dah goreng telur. Dah. Cukuplah 2 orang. Oh, besar.
Wah, banyak buang lah. Hmm? Ni tak tua kan? Tak. Satu lagi. Satu lagi cukup. Bunga apa? Bunga kopi sari tu yang tanam tu? Mana? Ha. Yang tanam video yang lepas tu. Apa tu? Dah besar. Kalau korang ingat video apa tu, saya pun tak ingat video yang lalu. Sebab kami tanam pokok dia. Bunga kopi tu ha? Itu jenis yang setompok ke yang cabang-cabang? Yang kelompok. Setompok. Dengan kawan serang kawan. Okay. Apa lagi? Brandy? Jadi nak? Tak ada. Ada yang tua ambil je rebus tadi. Tak petik saya ha? Ya. Dia tak boleh kat dawai ni. Tak naik dia. Naik naik. Kan? Ini kan. Macam mana nak ajar dia naik? Dia belik kat bunga tu tengok. Dah ada bunga kan bawah tu. Tengok. Dah dulu. Tinggal tunggu yang buah je. Tak faham bunga dia. Yang ujung tu kalau ada yang buah, tunggu buah je. Itu buat tu. Bawah sekali. Mana? Macam dalam beda tipis ada tengok tengah tu. Ada. Ni buah ni buah. Ni buah. Ini buah. Tu. Ini buah. Satu je buah dia. Tu lekat tak lekat lah. Yang dia cakap apa-apa tu lah. Tak lekat. Lady bird tu. Bukan bird. Lady bird. Yalah, buat senang kawan eh. Bird. Senang sebut buat kawan eh. Okey lah. Masuk dulu. Rebus nanti kita sarapan eh. Okey. Dalam berapa hari ni? Dah seminggu lah. Dalam seminggu lah 5 kali. Ni kalau macam ni ada ulat ni korang. Ni cili yang kita petik tadi. Ni kalau lembik macam ni, ada kemungkinan dalam dia ada ulat. Ni ada pokok, satu pokok tu kata pak suami ada kena suntik ulat. Jadi kalau nak tunggu merah ni memang kena hati-hatilah cili. Dia akan selalu dikunjungi serangga perosak. Itu yang kadang orang letak racun, pestisida ke apa ke, tapi kita orang tak letak tu. Kena petik cepat-cepat lah. Ni biar tunggu dia merah dulu kat luar. Ni yang saya bekukan. Cili api yang pedas tak ada saya ni. Cili ni je banyak. Jadilah, tak payah beli ya korang. Ok, ni sawi tadi saya nak rebus. Nak cuci dulu. Sawi bunga dengan bendi ni simpan dulu dalam peti ais. Saya masuk dalam plastik macam ni. Ikat. Ok. Ok kawan-kawan, saya rasa sampai di sini dulu video dari semalam saya masak tu. Masak sambal ikan bilis, mihun goreng. Sampai di sini dulu. Semoga video kali ni dapat memberi manfaat pada kawan-kawan semua. Terima kasih kawan-kawan yang dah menonton, yang dah support saya selama ni. Terima kasih. Semoga segala aktiviti kawan-kawan hari ni dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita kena kuat, jangan mengeluh, jangan malu. Okey, kalau malu bertanya, sesat di jalan. Okey, bye. Wassalam. Okey kawan-kawan.
Dapat segini je sawi tadi. Saya celur sekejap je. Tak payah masak lagi. Okey.